Lapar lah. Penat kerja. Nak pergi lunch lah. Oh, ini gerai makan yang budak office kata sedap tu. Boleh try ni. Ada memo. Tak boleh pakai? Kasi ada ni je. Mana cukup ni. Tak apalah, pergi kedai lain lah. Kedai Pak Abu ni. Mesti boleh ni. Abang, hari ni pakai tunai je tau. Hari Khamis tak boleh pakai QR Hari Khamis tak boleh? Apasal? Boycott bang, boycott setiap Khamis transaction online. Alamak, apasal pula hari Khamis tak boleh pakai QR? Boycott katanya. Ada siapa-siapa tahu? Aduh, terpaksa lah makan kat fast food. Aduh, itu je paling dekat kan. Apa pendapat anda? Patut ke boycott hari Khamis ni guna QR code? Boleh bagi penjelasan sikit?